Okey, kita satu barang. Barang ni saya dapat daripada TikTok. Okey, dia hantar Shopee. So, jom kita buka. Kita unboxing. Barang apa yang saya dapat ni? Okey, barang apa yang saya nak review kali ni? Alright. Dia babarat elok lah. Okey. Kita dapat apa ni? Satu bagi dua. Okey. Ini aromaterapi. Yang ini Hajar Aswad. Dia ada 20 piece. Hajar Aswad ni ada 20 piece. Yang bukan, ni Arauda. Tadi yang ni Hajar Aswad, yang ni Arauda, dia ada 20 piece. Ini adalah bukur tanpa arang. Bukur tanpa arang. Kalau kau tak tahu nak pakai, boleh baca lah makan ni. Set 1, set 2, set 3. Set 1, ambil, letak dalam piring ke, pinggan ke. Kemudian bakar dia. And then dia akan terbakar. Dia tanpa arang So, kalau kita boleh tengok, dia punya bau sangat harum lah ni. Harum. Bau dia, bau Arauda. Dia bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ini sahaja. So, ni letak dalam pinggan, kita bakar. Sekejap lagi saya bakar. Okey, saya dah sedia piring. Pastikan tak ada air lah. So, kita pakai piring cawan je. So, kita ambil satu bukur ni. Bukur ni kita ambil. And then tutup balik. Pastikan tutup balik sebab nanti kalau masuk angin, bukur ni payah nak terbakar pula. Okey, lepas tu kita bakar. Kita bakar. Nanti dia hidup lah. Kita bakar. Lepas tu pakai api yang tajam tu. Tapi api ni pun boleh juga. Okey, dah biar menyala tu. Biar menyala sampai dia terpadam sendiri. So, dalam kau tengok sini dia akan ada asap. Asap dia tu yang buat wangi tu. Bau segar je rumah korang. So, kalau korang nak dapatkan ni, nanti saya boleh bagi link kat bawah. Okey, link Shopee. Yang ni Arauda, yang ni Hajar Aswad pula. Hajar Aswad. So, dia ni aromaterapi lah. Kalau kau tengok wangi, bau dia memang wangi lah, sangat-sangat wangi. Kau tengok, dah berasap dah. Korang nampak asap? Korang nampak asap-asap tu kan? Memang bau dia memang sebiji. Macam Arauda. Arauda ni Madinah Okey. Nampak? Ui, berasap. Cantik. Bau dia macam bau Arab lah. Bau Arauda. Yang ni bau Hajar Aswad. Okey. Saya dah bakar. Okey, ada asap tu. Saya letak depan TV. Depan TV. So, inilah bukur tanpa arang Bukur tanpa arang. Okey, tadi saya bakar bukur Arauda ni. So, saya dah bakar. Abu dia macam ni je lah. Abu dia dia berjalan macam ni. Ni kalau korang buang, boleh buang lah. Okey, malam ni kita nak bakar bukur Hajar Aswad. Bukur ni bukur tanpa arang lah. Okey, bukur tanpa arang. So, bentuk dia macam ni lah. Macam kon ni. Okey, korang boleh bakar atas ni. Bau dia memang sangat-sangat wangi lah. Bau aromaterapi. Wangi, sangat wangi. Okey, dia dah hidup ni tu. Korang biar dalam 10 second. Nanti dia akan mati. Nampak, dia akan menyala. Nanti dia berasap lah. So, kita letak sini. Kita letaklah kat mana-mana korang nak. Okey. Tadi saya bakar Arauda. Malam ni saya bakar Hajar Aswad. Okey, bukur tanpa arang. Okey, kalau korang nak, saya boleh share link kat bawah. Okey, kat description. Kalau nak, ambil share link kat ni. Okey.